Macam mana nak cakap, saya kadang buat benda tu ya memang ya kadang kita terlupa, kadang bila dah masuk akaun nak keluar kadang payah. Tapi masa tu saya fikir memang daripada awal lagi saya call gini-gini, saya tanya nanti sediakan cash kan. Jadi saya cerita ni bukan saya maksudnya saya nak tunjuk saya ni baik, saya dah tanya ustaz. Dia kata tak apa, kita tunjukkan benda ni supaya orang memberi iktibar juga pada orang, supaya orang berminat untuk buat benda ni. So memang saya dah niat, memang saya tak nak pegang benda tu. So malam tu memang saya, sebelum saya bagi, kalau ustaz kata oh jangan menunjuk-nunjuk, memang saya tak bagi lah, saya akan bagi belakang. Tapi bila ustaz jawab macam tu, ya Allah, saya kata alhamdulillah dengan niat saya ni, saya memang buat betul-betul kerana Allah. Ini bukan tentang menjaga hubungan, itu memang sangatlah penting kan. Tapi pada saya setiap rezeki yang kita dapat tu tak semestinya untuk kita. Pada saya the best is kita bagi untuk mereka yang boleh buat amal soleh ke semua benda untuk kita. Sebab kita tak tahu kita mati bila, dah amalan kita cukup ke tidak dekat atas muka bumi ni kan. So pada saya the best buat benda-benda ni, dan benda-benda ni bukan memberi impact negatif kepada kita, memberi impact positif. Tak kisah yang kita nampak ataupun kita tidak nampak, tak kisah yang kita sedar ataupun kita tidak sedar, insyaAllah. Berapa jumlah dia tu? Allah, saya tak boleh beritahu lah jumlah dia. Itu memang payment keseluruhan malam tu, lebih kurang macam itulah. Zan, yang ni yang kita tahu, yang tak tahu berapa banyak lagi yang you Wallahualam, saya pun tak tahu. Kadang saya tak sedar pun benda-benda ni yang saya buat kan. Mungkin saya rasa banyak, tapi mungkin artis-artis lain lagi besar. Ada artis-artis lain yang saya tahu semua benda. Macam kita tengok dari Trisha itu, sedar tak sedar dia dah buat 250,000 untuk Palestin. So saya rasa that's the best. So jangan pandang orang daripada luar, tak kisah orang tu pakai tudung. Memang tak pakai tudung tu tak okey daripada pandangan Islam kan. Tapi tak semestinya orang tidak pakai tudung tu tidak baik. Tak semestinya orang yang begitu begini ke tidak baik kan. Sebab perakhiran kita ataupun pengiraan pahala Allah je tahu, malaikat dengan Allah je tahu. Itu pun salah satu benda yang kita perlu fikir juga. Kadang saya pun takut kalau orang tengok saya baik, sebab saya pun pendosa, saya pun manusia biasa juga, tak lari daripada buat salah dan buat dosa kan. Tapi kadang-kadang benda ni membuatkan kita ingatkan diri, Zizan, kau dah buat benda ni, janganlah buat benda-benda tidak elok. Ataupun ada masa-masa kita nak pergi tempat-tempat yang tidak baik tu, kita terfikir, alamak, janganlah kan. Walaupun kadang-kadang kita tak sedar kan, tercakap ke, teritu ke, terini ke kan, tershare benda-benda tidak baik ke kan. Kadang-kadang orang buat silap kat media sosial kita, macam gatal-gatal nak bagi tahu, kau ada tengok tak? Lepas tu bila dah teringat balik, cakap, tak baik ni share benda-benda macam ni. Saya pun tu stop sendiri. Jadi proses kematangan tu adalah dalam diri.